Tadi saya tengok Jelutong mula dengan pantun, jadi dia pun mengajak saya nak mula dengan pantun lah. Jadi segala demi perjuangan mendapat harta dan kuasa, segala maki hamun sudah menjadi suci. Itulah perjuangan DAP kini dan semasa, hilanglah segala prinsip dan integriti. Ya Muhammad. Saya tak sebut nama individu, yang betul. Saya sebut nama organisasi dibolehkan. Timbalan Speaker, tadi saya tidak menyebut mana-mana parti. Mana boleh sebut parti? Rajuk 36.5. Saya tidak menyebut mana-mana parti kepada Speaker. Tenang. Sangkaan jahat terhadap DAP adalah sangkaan jahat terhadap ahli parlimen DAP. Kita ahli Dewan. Duduk. Tarik balik. Sila tarik balik. Kalau macam tu, dulu bersatu kata parti Keadilan Sesat. Ni payahlah. Boleh berpantun. Boleh berpantun, tapi berpantun secara beradab. Dulu Jelutong kata boleh berpantun. Saya tak kata Tenang.